sabar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang ni? Saudara. Tentu siapa? Yang mana? Yang baju biru tu, bini saya. Yang baju putih tu, itu isterinya Arwah. Oh, dia tinggal dekat mana? Padan Malang. Dah selesai dah urus semua. Tengah nak uruskan. Boleh saya bantu? Boleh juga. Ya. Saiful. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak buat apa kat sini? Mak cari Saiful lah. Ya Allah, Ya Rahim. Kenapa apa tak pergi rumah je? Mak cari Saiful bukan untuk Mak. Apa kena dengan kau ni, Saiful? Mak, saya tak berniat nak marah Mak. Tapi Mak langsung tak hormat perasaan saya. Apa yang Mak dah buat? Mak buat salah apa dengan Saiful? Cuba cakap. Mak tak tahu. Jadi tak payahlah saya nak cakap. Saiful yang cakap Mak tahu. Yang sebenarnya Mak tak tahu. Kenapa? Apa halnya? Cuba cakap. Tu. Kenapa Mak bawa dia datang sini? Apa salahnya Mak bawa dia kemari? Dia nak jumpa dengan Saiful, nak minta maaf. Mak, sejak dia lukakan hati saya dah bersumpah. Saya tak nak tengok muka dia lagi. Saya nak buat cakap je. Aisyah, kenapa Aisyah nangis? Pantas tengok dia. Aisyah tak sihat ke? Macam tu lah. Jangan nangis lah. Kita main. Allah ada. Aduh, mana ni ada mainan baru. Tina jangan kecil hati dengan Saiful. Dia tak maksud apa-apa tu. Mungkin dia terlepas cakap.
Tina tahu Tina buat salah, makcik. Tapi takkan sampai macam tu sekali Abang benci Tina. Taklah, dia bukan bencikan Tina. Mungkin dia terkejut agaknya. Maklumlah sejak korang berpisah kan, korang tak pernah berjumpa langsung. Abang tak terkejut. Abang memang betul-betul bencikan Tina. Jangan cakap macam tu, Tina. Makcik yakin Saiful masih sayangkan Tina. Kalau dia marah pun sekejap aja tu. Tina tak tahu dari mana datangnya kebencian Abang. Sedangkan dulu dia sayang sangat kat Tina, makcik. Memanglah. Memang dia sayang sangatkan Tina. Kalau tidak, takkan dia sampai begitu seksa tau bila Tina tinggalkan dia dulu. Cik, Tina tahu Tina dah buat satu kesilapan besar. Itulah kesalahan yang paling besar Tina pernah buat. Tina tahu Tina berdosa pada Abang. Sebab tu Tina balik. Tina nak berdosa pada Abang. Itulah Tina. Tina kena banyak-banyak bersabar. Makcik pun memang harap sangat Tina hidup dengan anak makcik. Cik tak nak lagi dia menanggung beban dengan perempuan yang tak guna tu. Kalau apa yang kita tengok tadi, satu permulaan mimpi buruk buat Tina macam mana? Tina kena yakin dengan makcik. Makcik tahu apa makcik nak buat. Yang penting, Tina kena bersabar. Tak tahu lah, makcik. Tina cuba. Tapi Tina tak tahu sama ada Tina boleh bertahan ataupun tidak. Assalamualaikum. Sayang, mana balik ni? Sayang ke kat mana? Abang, abang terkejut lah. Serap suara abang dipanggil saya. Aduh, abang ni. Saya masak. Sayur je. Aisyah mana? Tidur? Tak, dia pergi rumah Tija. Sebab Abang Sidik dia pergi Pulau Pinang ini baru dia kerja. Jadi Tija mintalah pada Anim nak bawa Aisyah balik temangan dia. Masak lemak ikan patin tu. Saya masak je. Taklah, Tija yang bawa. Tadi dia datang. Boleh abang makan sekarang? Abang lapar. Abang dah lapar? Boleh. Abang lapar? Alhamdulillah, bagus. Ya. Tak ada masalah apa-apa. Ya. Baik, abang bawa ni. Abang mau duduk. Duduklah. Tuang air untuk abang ya. Ya, baik. Terima kasih. Abang haus. Sian abang. Abang minum dululah. Sekejap sikit pun jadi. Bang, tadi Tija ada datang sini kan? Kan dah cakap. Lepas tu dia kata kalau besok abang sibuk, dia boleh temankan Anim pergi hospital. Kan abang dah cakap abang nak hantar ni besok kan? Alah abang ni tak apalah Anim pergi dengan Tija. Bukannya apa. Abang tak payah risau. Kita orang pergi naik teksi, balik naik teksi. Tapi abang tak sukalah kita menyusahkan orang. Alah abang ni, Tija tu bukannya orang lain dengan Anim. Dia sepupu Anim abang. Lagipun abang ni janganlah nak berkira sangat dengan Tija. Nanti dia kecil hati bang. Abang bukannya nak berkira.
Tapi kan lebih baik kalau abang yang hantar Anim. Boleh abang tahu perkembangan kandungan tu kan? Abang ni susah hati sangat. Tu hari kan doktor dah cakap. Anak kita ni sihat. Tapi yang tu hari tu. Yang ni esok. Tentu tak sama kan? Lagipun, manalah tahu Siti Jah tu sibuk ke. Kesian dia. Lah abang ni, Teacher tak kisah tau abang. Dia faham kita. Kita terimalah pertolongan orang. Masalahnya. Masuk tangan Dah, abang basuh dah? Ya. Abang basuh. Terima kasih. Hello. Abang. Sekejaplah, Tina tak sampai lagi ni. Sekejap, Okey. Dah lama tunggu? Lamalah. Mana lambat sangat ni? Alah, asyik kau tahulah aku kan duduk dengan orang. Kau nak senang ke aku nak yakinkan orang tua tu untuk keluar? Yang kau pergi cek bala tu kenapa? Bukan bala, strategi. Kau kan tahu Saiful tak suka dengan kau. Yang kau terhegi-hegi tu kenapa? Mana kau tahu dia tak suka aku? Tina, orang kalau dah tak suka pandang pun tak nak. Itu kau cakap. Tapi aku pula percaya garis pemisah antara aku dengan dia terlalu halus. Lagi halus daripada rambut. Jadi kau nak sambung baliklah kasih kau dengan Saiful tu. Nak sambung balik apa pula? Aku dengan dia tak pernah putus tunang. Memang aku yang tinggalkan dia, tapi aku tak pernah pulangkan cicir pertunangan kami. Tengok, aku pakai lagi tau. Lantaklah suka hatilah apa kau rasa nak buat. Sekarang kau nak pergi ke tak nak ni? Dah lambat. Mestilah aku nak pergi. Habis kau nak suruh aku duduk dekat sini nak menangisi cinta Saiful yang dah berbelah bagi tu. Manalah tahu. Aku dah gila nak menyanyi. Jom. Aku ajak kawan aku sekali tak boleh selalu. Sekali kau lah janji aku nak lapangkan fikiran aku yang dah berserabut ni. Jomlah cepat. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mana ni pergi? Lama Mak tunggu. Mak ni, kenapa Mak tak telefon dulu? Hai. Kan macam tu, Mak. Tak adalah Mak nak kena tunggu lama-lama kat luar dalam kereta macam ni. Mak datang ni nak jenguk Anim. Mak rindu sangat nak tengok. Nak harapkan Saiful bawa. Jangan haraplah. Masuk, Mak. Kat luar je lah. Masuklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak buat apa dekat sini? Saya nak minta maaf. Kenapa awak mesti minta maaf? Awak ada buat salah dengan saya. Abang dah maafkan saya. Saya tak ada urusan apa-apa pun dengan awak. Abang, Tina tahu abang. Saya dah kuburkan semua kisah silam saya. Saya tak mahu nak kenangkan segalanya. Lebih-lebih lagi, mengenangkan manusia yang hipokrit macam awak ni. Hipokrit?
Saya ke abang. Awak jangan nak kelirukan saya lah, Tina. Abang betul-betul ke nak lupakan saya? Memang aku dah lupakan kau. Abang boleh lupakan saya. Tapi abang tak boleh lupakan mak abang. Abang perempuan tu. Abang lupa diri. Abang lupa... Urusan keluarga aku, Kau faham? Kau keluar. Tina balik ya. Hanim pun macam tak sudi je datang rumah mak. Mak jangan cakap macam tu. Bukan saya tak sudi, tapi Mak kan tahu keadaan perut saya ni makin besar. Saya ni kalau bukan Abang Saiful yang bawa, tak bergerak saya, Mak. Mak tak salahkan Hanim. Mak salahkan anak mak. Memanglah dulu mak tak suka korang kahwin. Tapi benda dah lepas. Mak ni kan manusia. Manusia boleh berubah. Perasaan manusia boleh bertukar. Mak dah lupakan dah semuanya. Lagipun Hanim kan tengah mengandungkan cucu mak. Tapi Mak, Abang Saiful dia memang sibuk. Mak jangan fikir yang bukan-bukan. Saya memang tak boleh nak cakap apa-apa Mak pasal Abang. Nak-naknya sekarang ni dia memang kerja lebih masa Mak, kat pejabat tu. Bukan apa. Mak ni risau sangat pasal korang. Lebih-lebih lagi mak tengok Hanim tengah macam ni ha. Saya tak ada apa-apa Mak. Sihat. Yelah, belum nak jadi apa-apa lagi. Memanglah. Kalau benda nak berlaku, macam mana? Harapkan Aisyah yang kecil tu apa yang dia boleh buat. Tu dah setahun lebih, belum jalan lagi. Tak sihat kot. Cubalah bawa bubat kampung. Tijah takkan tak ada kenal bomoh yang pandai. Cubalah bawa pergi bubat. Manalah tahu. Hanim, Jah balik dulu Aisyah pun dah tidur dah tu. Takkan nak balik sekarang juga Jah. Selamat sedih Mak ni makin tua, Hanim. Orang tua ni memanglah dia fikir macam-macam. Apa kata kalau korang pindah rumah mak? Hani nak pindah ke mana? Rumah mak abang. Kenapa? Rumah ni dah tak cukup besar ke buat kita? Abang tak kisah pun. Tinggal dalam rumah sewa ni, walaupun abang tahu rumah ni merupakan kenangan bagi Hani dengan arwah. Bukan macam tu bang. Bang. Abang kan tahu rumah ni syurga kita. Dah tu nak pindah buat apa? Sebab kita kena fikirkan mak abang juga. Abang tak pernah abaikan mak abang tu. Dah lebih 30 tahun abang tinggal dengan dia.
Tapi sekarang ni, abang dah ada keluarga sendiri. Jadi, abang kenalah utamakan Hanim, Aisyah dan ni, anak dalam kandungan Hanim ni. Kan? Abang adalah rezeki Hanim. Dan Hanim bersyukur sangat sebab abang boleh terima Aisyah macam anak kandung sendiri. Hanim, bila abang nikah dengan Hanim, bermakna abang juga bertanggungjawab pada Aisyah. Aisyah adalah anak kita. Sama seperti anak yang ada dalam kandungan Hanim tu. Hanim faham. Tapi mak abang... Hanim, abang tak suka nak mulakan sesuatu yang akan buat kita menyesal nanti. Abang tahu tak yang abang cakap ni mak abang tau? Abang tahu dia mak abang. Tak ada siapa pun boleh mengubah hakikat ni. Kan? Kalau macam tu, kenapa abang tak boleh terima yang mak abang cuba nak ubah keadaan, nak betulkan balik? Hanim, abang kenal sangat siapa mak abang tu. Dahlah, janganlah kita bincangkan hal ni lagi. Abang tak sukalah. Hanim, abang dah berjanji dengan Hanim kan, yang abang akan jaga Hanim sampai bila-bila pun. Abang tak suka ada orang lain di antara kita. Kecualilah kalau Hanim sendiri dah tak mahu abang jaga Hanim lagi. Bang, Kenapa Mak menghina cinta kami? Saya menghargai cinta Hanim, Mak. Cinta apa namanya macam tu? Setahu Mak, orang jatuh cinta dengan perempuan yang bergaya, yang cantik. Cinta orang lain mungkin macam tu, Mak. Tapi bukan cinta saya. Yalah, cinta orang berpijak di bumi nyata. Cinta kau tu berserabut dengan ilmu guna-guna. Agak alim. Insaflah konon. Mak, Apa? Tak betul cakap Mak? Belum pernah Mak jumpa lagi lah orang jatuh cinta dengan balu beranak satu yang tak tahu asal-usulnya. Dah tak berupa. Dari mana kau kutip bini kau tu, Saiful? Sampai hati Mak cakap isteri saya macam tu. Jika pun saya kutip dia, Mak, kerana saya cintakan dia. Ikhlas kerana Allah. Memang dah sah. Kau tu dah buta. Mata kau tu dah buta. Hati kau tu dah berserabut dengan cinta. Otak kau tu dah tak boleh berfikir lagi. Itu sebablah kau tak nak dengar cakap Mak. Saya bukannya tak nak dengar cakap Mak. Habis tu, kau tak nak dengar apa bendanya lagi? Mak betul-betul kecewa dengan perbuatan kau ni, Saiful. Saya lagi kecewa dengan sikap Mak. Saya berharap Mak merestui perkahwinan kami. Mak, tolonglah saya untuk beri perlindungan pada orang yang tak berdaya. Sudah! Rumah ni bukan rumah kebajikan. Mak takkan restui perkahwinan kau ni. Faham?
Hanim, apakah benar semuanya telah berubah? Macam mana? Jadi ke kau pindah rumah Mak? Saya dah bincang dah dengan Abang Saiful, Mak. Tapi dia tak setuju. Kenapa Hanim tak pujuk dia? Mak tahu kalau Hanim pujuk dia betul-betul, tentu dia nak. Sebab dia kan sayangkan Hanim. Tentu dia dengar cakap Hanim. Saya dah cakap dah dengan Abang Saiful, Mak. Tapi dia tetap dengan keputusan dia. Saya tak boleh buat apa-apa, Mak. Saya dah cuba. Nampaknya Saiful memang dah tak fikirkan pasal Mak lagi. Dia memang dah tak nak dekat dengan Mak agaknya. Dia memang dah tak sayangkan Mak lagi. Mak jangan cakap macam tu. Mak kan ibu Abang Saiful. Dia sayangkan Mak. Saya tahu, Mak. Saya tahu. Kalau dia sayangkan Mak, dia tak buat Mak macam ni. Dia betul-betul nak buang Mak dari hidup dia ni. Mak dah tua ni. Saifullah seorang aja anak Mak. Mungkin Mak pun hidup tak lama lagi. Sebelum Mak menutup mata, Mak nak rasa hidup di samping anak menantu dan cucu-cucu Mak. Sabar, Mak. Mak, sabar. Mak. Sabar, ya. Assalamualaikum. Aisyah, ayah dah balik ni. Sayang okey ke hari ni? Okey, Pak. Ya. Pasal apa tidurkan dia kat sini? Tadi, dia main-main sini. Lepas tu penat. Hantuk tidur. Abang nak minum? Tak apa. Abang dah minum. Tadi ada mesyuarat dah. Ini. Abang ada belikan baju untuk Aisyah. Cantik tak? Cantik. Lawa, Tadi Mak ada telefon. Mak telefon. Dia tak bersihat, bang. Mak tak nak pergi tengok dia ke? 2-3 hari ni abang sibuk sikit. Tak sempat dalam sana. Tak apalah, ni boleh pergi. Tengok Mak. Kalau kita tinggal dengan Mak, kalau macam ni tak jadikan, Mak. Ani, Bang, abang ni suami yang baik. Ayah yang penyayang sangat pada Aisyah. Dan Ani bersyukur, abang. Tapi,
mencacatkan kemuliaan hati abang tu. Walaupun abang tak sependapat dengan mak abang, tapi abang kena akui bang, syurga kat bawah tapak kaki mak abang tau. Ni, ada lagi. Mak tak ada niat nak mengganggu hidup kau, Saiful. Mak tahu kau ada tanggungjawab dengan isteri dan anak tiri kau tu. Tapi kau kena ingat, Saiful. Tanggungjawab kau dengan mak tak lepas tau. Mak, saya tak pernah nak membelakangkan Mak. Kadang-kadang saya lambat balik, jadi tak sempat nak datang sini. Mak ni dah tua, Saiful. Mak nak dekat dengan anak mak. Jangan kau nak buat alasan nak jauhkan diri dari mak, Saiful. Balik-balik, Mak tuduh saya macam tu. Mak, saya masih sayangkan Mak. Kalau kau sayangkan mak, kau tak buat mak macam ni. Mak nak saya buat apa untuk buktikan saya masih sayang pada Mak? Mak dah cakap dengan Hanim dah. Mak nak kau anak beranak pindah je ke sini. Itu je. Lagipun Hanim kata semua keputusan di tangan kau. Kalau kau tak nak, Mak tak boleh paksa. Cik, Tina nak keluar sekejap ya. Yalah. Tapi jangan balik lambat ya. Tak elok berembun. Nanti sakit susah. Mak, kami boleh pindah ke sini tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya tak mahu ada orang lain dalam rumah ni. Melainkan kami 3 beranak dan Mak. InsyaAllah. Kan dia balik kan saya suruh dia telefon. Waalaikumsalam. Tina dah balik. Makcik. Baru sekejap Mak Tina telefon. Mak telefon. Mak cakap apa? Dia tanya Tina. Makcik kata Tina keluar. Tina pun rajin-rajinlah telefon ke JP. Nanti Tina telefon Mak. Makcik duduk-duduk ni tadi tengok album nah. Cuba tengok ni. Bolehlah Tina tengok. Memang komdo ni padan sangat. Tengok tu. Sama cantik. Kenapa? Kenapa ni? Tak apa makcik, tak ada apa. Salah makan kot agaknya. Angin. Itulah. Suka sangat makan kat luar. Jangan makan sebarang. Itulah. Pergi ni. Tak apa ke ni? Tak apa. Tina naik bilik makcik ya. Baik-baik. Betul ni tak nak pergi klinik? Baik-baik.
Abang? Baik. Allah sayang nenek. Tengok ayah. Tu, panggil ayah masuk. Panggil ayah masuk. Ya. Sudahlah. Jangan nak fikirkan sangat pasal Hanim tu. Tahulah dia jaga diri dia. Lagipun, abang tengok Saiful tu baik budaknya. Memanglah Abang Saiful tu baik, bang. Tapi jangan risaulah. Mak dia tu... Manalah kita tahu. Kalau dia ada muslihat nak kena Hanim. Ish. Tak baik je awak buruk sangka. Kenapa itu Hanim cakap Mak Saiful yang minta mereka pindah? Memanglah dia yang ajak, bang. Tapi hati saya tak sedap. Ja. Hanim tu kan mengandung cucu dia. Takkan orang tua tu tergamak nak buat yang bukan-bukan. Bang, lautan dalam kita boleh duka, bang. Tapi hati manusia kita tak tahu. Kalau apa-apa pun berlaku, takkanlah Saiful tu nak duduk diam aja. Buat tak tahu. Percayalah dengan dia. Tahulah macam mana dia buat. Sedap? Belum makan lagi. Oh, ya Kau lah. Tu tengok, Mek. Jadi orang tua tu tak tahulah kau tengah mengandung sekarang ni. Aku rasa dia tak tahu kot. Sebabnya dia tak tengok aku lama-lama. Sebab dalam fikiran dia sekarang ni tengah berserabut nak fikir macam mana nak pisahkan Saiful dan Hanim. Untung kau kan? Dah buat hal pun, orang tua tu masih boleh terima kau lagi. Masih nak satukan kau dengan Saiful. Nasib manusia tak sama, Aziz. Dia buat kerja. Aku petik masa. Kalau usaha kau tu gagal, macam mana Aziz, patutnya kau bagi semangat kat aku. Bukan takutkan aku tau. Tak adalah, aku saja tanya. Sebab kau tahu tak, perbuatan kau ni salah. Terlalu pentingkan diri sendiri. Aziz, kita ni sebagai manusia kadang-kadang kena pentingkan diri sendiri dulu sebelum fikirkan orang lain. Sebab kalau kita susah seorang-seorang. Suka hati kau lah. Apa kau rasa kau nak buat, kau buat. Aku tak nak subhat. Hello. Hari ni mungkin abang boleh lewat sikit
apalah, abang kan sibuk. Tapi abang jangan risau kalau apa-apa nanti yang telefon abang. Okey. Abang pergi dulu Assalamualaikum. Salam. Hani menantu, Mak. Ya, Mak. Rumah ni besar. Mulai hari ni, Hanim tolong Mak buat semua, ya? Sayang. Sayang. Kau jangan nak jadi mem dalam rumah ni, ya? Dia ingat bila dia dah kahwin dengan anak aku. Dia ingat bila dia dah kahwin dengan anak aku, dia boleh jadi mem dalam rumah ni. Jangan harap. Makcik kalau nak pakai orang gaji boleh sangat, Tina.
kalau tak boleh menyenangkan hati mak mentua? Makcik, sampai hati makcik buat isteri kesayangan Abang Saiful macam tu. Isteri dia. Bukan menantu makcik. Lainlah kalau Tina yang jadi menantu makcik. Bertuahnya kalau Tina dapat jadi menantu makcik. Tina memang akan dapat jadi menantu makcik satu hari nanti. Tengoklah. Tina akan mengandungkan cucu makcik. Apa yang makcik kisah pasal cucu? Tak lama lagi kan Abang Saiful nak dapat anak. Makcik tak seronok nak dapat cucu? Dah. Seronok ke tak ke? Mungkin kalau Tina jadi makcik pun, Tina akan rasa benda yang sama juga. Anak siapa yang dikandungnya tu? Hai, kesian Abang Saiful. Jadi pak sanggup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makcik, saya ada janji dengan Hanim nak pergi hospital hari ni. Dia dah siap. Entah apa dibuatnya dalam bilik air tu. Tak habis-habis. Pergi lah tengok. Saya pergi kejap ya. Apa tu? Makcik biasalah. Kalau dah keturunan macam tu, bila dah berjumpa, mestilah seronok berendam. Seronok lah kita jerit-jerit ni. Tolonglah. Jangan buat
abang macam ni, abang akan rasa lebih bersalah kalau sesuatu terjadi pada Hani. Tolonglah. Pol. Kami rasa malam ni biarlah Aisyah balik dengan kami. Boleh? Baiklah. Ya, terima kasih kerana sudi temankan Hanim. Ya. Tak apalah bang. Kalau tak ada kami, tak tahulah siapa nak ambil tahu hal Hanim tu. Kenapa Tijah cakap macam tu? Saya ni kan suami Hanim. Saya akan jaga dia. Tijah tak adalah niat nak menyinggung perasaan abang. Minta maaf je lah. Balik dulu ya bang. Balik, Pol. Saya tak faham lah dengan sikap mak ni. Dulu mak juga yang pergi jumpa Hanim. Ajak kami tinggal dengan mak. Mak suruh dia pujuk saya. Tapi sekarang ni lain pula. Apa daya dan upaya Mak? Mak nak dekat dengan kau. Mak terpaksa mengalah. Mak terpaksa merayu dengan perempuan yang paling Mak benci. Kerana Mak sayangkan kau, Saiful. Jadi pelawaan mak tu cuma alasan aja lah. Ya. Mak. Saya tak maulah nak bergaduh dengan mak lagi. Tapi saya tak sangka mak sanggup buat kami macam ni. Kau ingat Mak suka bertengkar dengan kau? Kau tahu tak selama ni kita bertengkar sebabkan perempuan tu? Saiful, kau betul-betul cari bala. Perempuan tu memang dah berpenyakit. Kau memang cari beban. Dia isteri saya, Mak. Saya akan ubati dia dengan apa cara sekalipun. Tapi Mak tak perlu risau. Saya tak akan gadaikan harta pusaka arwah ayah tu. Saiful. Baik kau lupakan aja niat kau tu. Sebelum kau menyesal. Tidak, Mak. Saya akan laksanakan tanggungjawab saya terhadap isteri saya. Mak tak ada hak untuk memaksa saya melupakan dia. Hei, bukannya apa hal? Apa lagi yang kau buat dekat rumah ni? Mak yang ajak dia kemari, temankan Mak. Lagipun tak salah kau orang berdua baik. Mak, saya tak akan kutip barang yang saya dah buat.
Tapi kenalah jumpa doktor pakar setiap minggu. Mana abang dapat duit ni nak bayar kos perubatan tu Anim? Abang jangan berhutang bang. Tak nak yang macam tu kerana Anim ada tak nak hutang-hutang. Abang dah Hanim kan kandungan Hanim tu sihat. Abang sengsara lah tengok keadaan Hanim macam ni. Aisyah mana bang? Semalam dia ada datang. Tija bawa dia. Tapi masa tu sayang geridu. Kejap lagi datanglah tu. Sayang janganlah fikir yang bukan-bukan. Sayang sekarang ni dah beransur pulih kan. Sayang, abang nak keluar sekejap Abang nak pergi mana? Abang nak pergi ofis, nak ambil cuti panjang sikit. Kereta abang pun sekarang ni ada dekat bengkel Osa. Nanti abang beli ayam panggang kegemaran sayang tu. Okay? Bismillah. Assalamualaikum. Aku dah tak boleh tahan dengan kau lagi. Abang nak cakap macam ni. Kau tak faham. Memang kau takkan faham. Sebab kau fikirkan diri kau aja. Kau pentingkan diri kau aja. Kau tak fikirkan orang lain. Lebih baiklah Mak terus terang aja dengan saya, Mak. Memang aku datang nak berterus terang dengan kau pun. Kau tu bawa sial. Kau bomohkan anak aku. Sampai dia lupakan orang lain. Buta mata, buta hati. Masalah apa yang kau dah serapkan dalam jiwa anak aku, ha? Sampai dia sanggup menderhaka pada aku sendiri? Saya tak buat semua yang Mak cakap tu. Abang berubah kerana keikhlasan dia sendiri. Dia ikhlas. Jangan kau nak berdoleh-dalih dengan aku lagi. Ha? Sejak dia kahwin dengan kau, dia terus berubah dengan aku. Dia berhabis duit dengan kau. Kau betul-betul menyusahkan tau. Aku tak akan bertolak ansur dengan kau. Mak kena terima. Ini ketentuan Allah. Saya tak minta ditemukan dengan abang. Pokok takkan bergoyang kalau angin tak bertiup. Ha? Cinta tak kembang kalau kau tak layan dia. Nyusahkan. Abang? Saya ada bawakan sup cendawan kegemaran abang. Ke abang dah tak makan sup cendawan? Kau nak apa, Tina? Bukankah aku dah suruh engkau keluar daripada rumah ni? Saya datang sebab mak abang. Lagipun saya nak mengimbas kembali kenangan indah yang pernah kita lalui bersama. Bagi aku, kita tak pernah ada kenangan silam bersama. Jangan bohong diri abang. Saya tahu abang masih simpan kenangan manis tu kan? Tina. Kenapa engkau ni degil sangat? Engkau buang masa aja dekat sini. Banyak lagi lelaki yang kau boleh koda dekat luar sana. Kan? Saya tak boleh cintakan lelaki lain. Macam saya cintakan abang. Jangan macam ni, Tina.
Ya Allah, ya Rahim. Dulu pun kau pernah cakap dekat aku macam tu. Tapi akhirnya engkau tinggalkan aku kerana lelaki yang bernama Zul. Mana Zul sekarang? Dia pun dah tinggalkan kau kerana perempuan lain. Dia memang seorang lelaki yang bijak buat pilihan. Saya dah lupakan dia. Kalau engkau boleh tinggalkan aku kerana dia, tak mustahil dia boleh tinggalkan engkau kerana perempuan lain. Tina, ada masanya Tuhan bayar tunai. Sayang, mari kita pergi makan, sayang. Anim tak lapar, bang. Saya tak makan lagi malam ni kan. Mustahil kalau saya tak lapar. Lagipun doktor dah beritahu kan, saya kena makan makanan yang besar. Kan? Anim tahulah. Perut Anim. Tahu. Abang lagi tahu pasal perut Anim tau. Sayang suka makan sayur-sayuran kan bila waktu malam. Tu dekat dapur tu abang dah sediakan salad kegemaran sayang. Lagi ayam panggang madu pun ada. Sedap tau, semuanya kegemaran sayang. Abang, Anim dah cakap Anim tak lapar. Anim dah kenyang. Kalau abang nak makan, abang makanlah seorang. Kalau abang nak makan seorang, dekat luar tu pun boleh kan? Kalau dah tahu macam tu, makanlah dekat luar. Tak payah susah-susah nak cuci pinggan. Tak payah susah-susah nak hidang. Abang bergurau aja tadi tu. Sayang tahu kan abang tak suka makan dekat luar. Baik sayang, kita pergi makan. Aku cakap tak nak lah. Sementara ini, biarlah Aisyah duduk dengan Cahaya. Lagipun Hanim tak apa sihat. Tak susah kan? Nak menyusah apa, Hanim? Lagipun bukan susah sangat nak jaga Aisyah ni. Lagipun Abang Siddiq tu suka dengan dia. Jaga dia ya. Setakat mana yang Jah mampu ya. Ini ajalah harta yang Anim ada. Tanda terima kasih Anim pada Jah. Itu pun kalau Abang Saiful tak mampu nak jaga dia. Jangan cakap macam tu. Nanti Hanim akan baik nanti. Ni merasa Anim ni macam banyak menyusahkan Jah je. Tak apalah. Ini nanti Anim minta Abang Saiful beli barang-barang hantar kat rumah Jah untuk keperluan Aisyah. Tak payahlah.
Ini memang kewajipan kami. Lagipun kita ni bukan ada saudara mara lagi, Hanim. Hanya ada Jan dengan Hanim aja. Sayang, besok kita pergi ambil Aisyah, bawa balik Kesian dia. Abang pun rindu sangat kat dia. Abang pergi dulu Assalamualaikum. Tak semua perempuan bertuah macam kau, Hanim. Kalau ini yang kau katakan tuah, kau tak tahu apa maksudnya tuah. Kau bercakap macam orang yang tak tahu berterima kasih. Aku bukannya orang yang tak tahu berterima kasih. Tapi malangnya aku ni. Sebab terpaksa berjumpa dengan orang-orang yang hipokrit macam kau. Macam mak mentua aku. Kau yakin ke suami kau tu bukan seorang yang hipokrit? Janganlah kau nak kedudukan aku. Aku ni mungkin bukan menantu yang terpilih. Tapi aku tetap beruntung. Sebab dapat bersuamikan Abang Saiful. Hanim, aku dan suami kau pernah berkasih. Bertunang dan tak pernah putus tunang. Aku yakin suami kau masih sayangkan aku. Aku tak pernah halang dia sayang sesiapa boleh. Baiknya kau, Hanim. Maknanya kau tak ada hak untuk halang dia bersama dengan orang lain, kan? Aku percayakan dia. Kau kena percayakan aku juga. Sebabnya kita sama-sama sedang mengandungkan anak Abang Saiful. Kau faham tak? Aku mengandungkan anak Abang Saiful. Suami kau masih tunang aku. Assalamualaikum.
Mak. Mak ada nampak Anim tak? Tak. Entah. Bini kau tu manusia. Dia ada kaki. Mana mak tahu dia nak pergi mana? Assalamualaikum, Abang. Maafkan Hanim atas perbuatan ini. Hanim melakukan ini demi kebahagiaan Abang. Terima kasih kerana sudi menyintai Hanim, menyayangi Aisyah, menjaga Hanim dengan baik. Hanim tahu Abang seorang yang baik dan bertanggungjawab kepada Hanim. Tapi sayangnya Abang tidak jujur dengan Hanim. Kalau Abang merasakan Hanim tak mampu lagi berperanan sebagai seorang isteri, Abang berterus teranglah dengan Hanim. Hanim tak marah kalau Abang nak kahwin dengan bekas tunang Abang. Tapi jangan lakukan sesuatu yang dikutuk oleh Allah hanya kerana Abang nak menjaga hati Hanim. Akhir kata, halalkanlah makan minum Hanim. Wassalam. Ya Allah, Ya Rahim. Hei, Tina. Baik kau buka pintu ni cepat. Saiful! Kan betul apa mak cakap? Perempuan tu nak menyikis duit kau aja. Kau bergolok bergadai berubatkan dia. Tengok, tiba-tiba ditinggalkan kau. Dari dulu lagi mak cakap, perempuan tu menyusahkan kau aja. Tapi kau degil, tak nak dengar cakap mak. Kalau dia minta diceraikan, kau ceraikan aja. Jangan jadi suami dayus. Yang kau nak salahkan Tina ni kenapa? Makcik, kenapa ni? Apa yang kau cakap dengan isteri aku? Saiful sabar. Kenapa ni nak? Mak, dari dulu lagi saya dah pesan dengan Mak. Jangan biarkan perempuan ini tinggal dalam rumah kita. Tapi Mak tak buat apa yang saya minta. Tengoklah sekarang ni, apa yang dah jadi. Saiful, bukan dia punya Mak Hani yang tinggal rumah ni nak. Mak, tolonglah jangan masuk campur. Ini urusan kami. Baik engkau bagi tahu aku. Apa yang kau dah racun pada fikiran isteri aku? Kau tahu tak? Isteri aku, dia tak pernah tanya siapa engkau sebenarnya dalam rumah ni. Tapi engkau ni jenis yang langsung tak mau nak sedar. Engkau tahu tak? Dulu, engkau yang buat hidup aku mana? Fikiran aku jadi kacau bilau. Sehingga akhirnya dah korbankan satu nyawa yang tidak berdosa. Kau tahu tak? Dia dah tinggalkan seorang balu yang baru aja lepas pantang. Kau tahu siapa dia? Tu, Hanim. Aisyah tu. Seorang budak kecil yang masih belum tahu lagi siapa bapa kandung dia. Aku terima nikahnya ikhlas kerana Allah. Mak, Allah dah tentukan untuk saya menerima amanah dan tanggungjawab ni, Mak.
Hanim, bang. Dia dah tinggalkan saya. Ada tak dia pergi rumah abang? Abang tak tahu pun. Sehari dua ni abang sibuk sikit. Tapi Aisyah adalah kat rumah. Kemarin Tijah pergi Mahpol. Dia balik, dia tak ada cakap apa-apa pun dengan abang. Apa yang jadi, Pol? Ha? Kita kena selalu bawa Aisyah kemari supaya nanti dia tahu di mana kita Ayu ditempatkan. Ya? Sekurang-kurangnya satu masalah aku dah selesai. Tak payah lagi aku nak menanggung malu. Itulah kau. Aku cakap sikit, menjawab. Cakap sikit, menjawab. Kau ni memang degil lah. Bukan degil. Berani buat, berani tanggung. Rupa-rupanya kau yang menjadi hantu dalam rumah tangga anak menantu aku.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.